Kita juga perlu memikirkan, menimbangkan bahawa bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tengaran. Banyak profesor Malaysia yang menganggap bahwa bahasa Melayu telah mendunia. Hal ini menjadi perdebatan tersendiri di Malaysia. Mereka menyebut bahasa Melayu mendunia dengan klaim bahwa bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa Melayu. Namun ada juga yang tidak setuju bahwa yang mendunia adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Dan sekarang ini bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 ya, yang resmi di UNESCO gitu. Untuk boleh dipakai dalam sidang umum, kemudian dokumen-dokumen kita terjemahkan, dan karena kita sangat pede ya gitu, ketika presentasi, ketika segala review segala macam proposal itu lancar-lancar saja gitu. Saya kira kerajaan barangkali lah, kalau dalam bahasa kasarnya, kerajaan sendiri sekarang ini tidak lagi menghormati bahasa Melayu, walaupun bahasa Melayu telah diperuntukkan, telah didaulatkan oleh perlembagaan dalam perkara 152. Yang jangan lepas dah lepas, ya, biar dah lepas, ya, biar kita dapat bersama-sama membina satu usaha untuk mempertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Ini semua sudah dilakukan, dan bagi kami golongan penulis, golongan ilmuwan, golongan sastrawan, golongan kreatif, aktivis sastra dan sebagainya, saya kira kita ada masalah. Kita memang berpegang kepada peruntukan 152 itu, dan kita juga berusaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai pengucapan kebangsaan negara, bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung pada semua kaum di seluruh negara. Dan kita juga merasakan bahawa dalam hal ini bahasa Melayu juga bukan saja sebagai bahasa penghubung, tapi mahkota sebuah negara. Jika bahasa Melayu itu hancur, jika bahasa negara itu hancur, jika bahasa kebangsaan itu hancur, maka hancurlah seluruh struktur negara itu, kerana dengan sendirinya orang lain akan menguasai kita. Kita tidak hilang harga diri, kita hilang jati diri, kita hilang seluruh maruah diri. Lalu ini perlulah kita gerakkan balik sama-sama dengan iltizam yang baru seperti saya sebutkan tadi, seperti yang Muhammad Datuk Mas Mayati sebutkan tadi. Kita perlu bersama-sama gemeling usaha. Dan selanjutnya saya kira, seandainya kita boleh tubuhkan selain daripada di bawah Dewan Bahasa atau lain daripada Dewan Bahasa, kerajaan telah tubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka, sudah ada Institut Terjemahan Buku Malaysia, ITBM. Barangkali kita boleh cari satu kaedah di bawah Dewan Bahasa, diwujudkan satu jabatan yang baru, satu jabatan atau satu unit yang baru, iaitu Bahasa Melayu Antarabangsa, untuk kita memudahkan gerakan. Ya, bagaimana proses pengantarabangsa ini dilakukan dengan dana yang cukupi. Ya, dengan dana yang cukupi, berperanan, berfungsi seperti UC, seperti British Council, seperti Institut Gandhi, atau seperti Goethe Institute, memperanan ataupun France Alliance France, dalam bahasa Perancis itu, untuk sama-sama kita menyebarkan bahasa Melayu. Kalau ada jabatan seperti ini atau sebuah institusi yang tersendiri, barangkali dengan dana yang banyak kita boleh memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Di samping itu, seperti yang disinggung oleh Datuk Pengurusi tadi, memang benar, memang ada Institut Pengajian Melayu dan juga Pengajian Indonesia di seluruh dunia. Tetapi sekarang ini akibat daripada tindakan kerajaan lebih mementingkan bahasa Inggeris, meluaskan prasarana bahasa Inggeris dengan sekolah antarabangsanya, dengan universiti swasta, dan mengarahkan universiti awam, Institut Pengajian Tinggi Awam mengajar dalam bahasa Inggeris, menukar bahasa Inggeris, maka peranan kita juga dilihat sepele oleh pihak-pihak di luar negara. Lalu kita perlu dapatkan suatu usaha, tindakan yang bersama untuk mewujudkan sebuah jabatan yang khusus, sebuah entiti yang khusus, sebuah agensi yang khusus, sama ada di bawah Dewan Bahasa atau ia bebas tersendiri, supaya agensi ini dapat mainkan peranan fungsi khususnya untuk membangunkan bahasa Melayu sebagai antarabangsa. Satu sudut yang lain juga, kita juga perlu memikirkan, menimbangkan bahawa bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia, walaupun ada pensyarah daripada Malaysia mengajar di situ. Ini juga perlu berbeza dengan di China, seperti yang disebutkan awal oleh pengurusi tadi. Di Beijing Foreign Studies, ada 18 institusi yang mengajar bahasa Melayu, yang ada di peringkat ijazah dan juga di peringkat diploma. Sedangkan di Korea masing-masing, dan juga di Jepun
Jepun juga semua dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang ini sudah ada usaha yang amat aktif dilakukan oleh Indonesia menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand. Di daerah-daerah seperti Selatan Thai, di mana guru-guru bahasa Indonesia dihantar yang gaji yang rendah dengan pengorbanan demi untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia, maka mereka sanggup mengajar malah di Darul Ulum, di sekolah-sekolah pondok untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Lalu Indonesia juga menawarkan beasiswa kepada anak-anak Thailand di Selatan Thai untuk belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Jadi semua ini tindakan-tindakan proaktif yang perlu kita pelajari bagaimana kita boleh lakukan. Inilah aspirasi warga Malaysia untuk mengangkat bahasa Melayu ke panggung dunia. Namun tampaknya ini hanyalah angan-angan karena kurangnya dukungan dari kebijakan pemerintah kerajaan Malaysia. Selain itu juga populasi Malaysia yang relatif kecil juga menjadi hambatan serius, dan itu membuat sulit bagi bahasa Melayu untuk meraih pengakuan global. Mari kita teruskan videonya. Barangkali di peringkat awal, oleh kerana kita ada kedutaan di seluruh dunia dan juga pejabat usaha tinggi serta konsulat-konsulat di beberapa bandar-bandar di seluruh dunia, barangkali kita perlu lakukan untuk mewujudkan sekolah bahasa Melayu di kedutaan dan juga di pejabat usaha tinggi. Dan kita ada atache pendidikan yang barangkali tugas atache pendidikan itu bukan sahaja untuk menjaga kepentingan pelajar-pelajar kita di luar negara, tetapi juga berperanan untuk menyebarluaskan bahasa Melayu antarabangsa, membuka kelas-kelas bahasa Melayu. Dan barangkali dengan adanya guru-guru bahasa Melayu di situ, dihantar ke situ, mungkin kita dapat memainkan peranan mempertingkatkan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Nah, ini saya dari pengalaman kami di Madagaskar, kita dapati amat proaktifnya kedubes atau kedutaan besar Indonesia di Madagaskar di Antananarivo dengan memperkenalkan bahasa Indonesia di kalangan orang-orang di Madagaskar. Itu juga kita perlu juga berusaha bagaimana untuk memastikan dialek-dialek Melayu yang seperti Selatan Thai dan juga di Filipina itu dapat kita akrabkan, dapat kita rapatkan dengan perkenalkan bahasa Melayu. Kerana Tagalog juga merupakan satu dialek Melayu, mungkin kita boleh lakukan ini. Seandainya kita berjaya menubuhkan satu institusi yang khas atau digunakan di peringkat kedutaan, di peringkat pejabat usaha tinggi. Lalu semua tindakan-tindakan ini memerlukan iltizam dan keberanian, keseriusan dan kesungguhan pemerintah. Seandainya pemerintah sepele, tidak mahu, tak serius, maka tengah sendirinya terjunam ke bawah lah bahasa Melayu itu. Apatah lagi apabila sekarang ini di negara kita, bila PPSMI dilaksanakan, DLP dilaksanakan, orang sudah mula mana remeh bahasa Melayu. Orang sudah tidak menghormati bahasa Melayu, dan orang menuntut supaya bahasa-bahasa kaum-kaum lain diangkat juga sama taraf dengan bahasa kebangsaan. Ini semua perlu kita fikirkan bagaimana cara psikologisnya di negara kita di satu sudut pemimpin pemerintah tidak menghormati bahasa Melayu, mengutamakan bahasa Inggeris. Di satu sudut yang lain juga, bila adanya usaha memandang remeh bahasa Melayu itu atau bahasa kebangsaan itu, maka orang lain juga menganggap bahasa Melayu tidak penting apabila orang Melayu sendiri tidak menghormati. Lalu bagaimana pendapat dari teman-teman semuanya? Silahkan berikan komentar di bawah.